Jin saka ini ialah roh yang menumpang, sama ada diarahkan ataupun kita sendiri yang bersetuju menerima datang jin itu untuk kita mengamalkan pula, ataupun sesuatu yang disimpan, sama ada keris ataupun apa saja yang tinggalkan oleh pesaka, oleh datuk nenek moyang kita dulu, disimpan, diasapkannya tiap-tiap malam, sama ada malam Isnin, malam Rabu, malam Jumaat dan sebagainya. Jadi asap itu tidak ada apa-apa, tetapi asap itu sebagai keyakinan kita kepada binatang itu, kepada benda-benda itu. Itu sebabnya kalau sekiranya kita ada menyimpan kain kuning ke, kain merah ke, kain hitam ke, ataupun golok, ataupun pedang, ataupun parang, ataupun keris atau sebagainya yang dijadikan sebagai tempat permohonan saudara-saudara kita atau nenek moyang kita dulu, disimpan, maka dia akan menyebabkan gangguan kepada kita. Gangguan kepada kita itu sama ada fizikal, sakit belakang, sakit kepala, tak boleh beranak, anak tak boleh sekolah, tak boleh kahwin dan sebagainya, apa saja yang menjadi masalah.